Siapa berasa hidup dia sempit, siapa berasa sekarang ni gaji tak cukup, siapa yang hari ni berasa anak dia empat-empat tak dengar cakap dia, ambil mak ayah duduk dalam rumah. Kalau mak ayah masih sihat, tak mau pindah rumah kita, selalu ziarah ibu dan ayah kita. Buat baik dan ihsan dengan ibu dan ayah kita. Jangan menyakitkan perasaan yang Allah sebut, fala taqul lahuma uffin. Perkataan jangan kamu sebut dengan ibu dan ayah kamu, terutamanya ketika mana mereka telah pun dewasa. Ini rahsia sunnah keluarga bahagia yang paling besar. Siapa ada mak ayah sakit, berebut dengan adik-beradik untuk ibu